Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak masak dua menu simple tapi sangat menyelerakan. Ikan celup tepung dan kubis air. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dulu sebelum kita mula. Kita mula dengan ikan celup tepung. Kalau nak tukar kepada sotong atau udang pun boleh sangat. Ikut selera masing-masing. Untuk buat bancuhan tepung, kita perlukan tepung gandum, sebiji telur dan air secukupnya. Gaul semua bahan sampai sebati dan agak likat, tak terlalu cair, tak terlalu pekat. Kemudian celupkan ikan yang dah dibersihkan ke dalam adunan tadi dan biarkan ia perap sekejap untuk rasa lebih sedap. Sementara tu, kita panaskan minyak yang cukup banyak untuk deep FRY. Bila minyak dah cukup panas, goreng ikan tadi hingga garing dan kekuningan. Angkat dan toskan. Angkat dan toskan. Ulang ikan yang berikutnya. Sekarang kita masak kubis air pula. Masukkan sedikit air dalam periuk. Kemudian tambah bawang putih yang diketuk dan hirisan halia. Dua bahan ini memang penting untuk beri aroma dan rasa yang segar dalam masakan. Masukkan kubis yang telah dipotong. Jangan masak terlalu lama. Cukup sekadar layu sedikit supaya kekal rangup dan manis. Tambahkan sedikit garam secukup rasa. Akhir sekali, kita tambahkan minyak zaitun untuk beri rasa berlemak yang sihat. Kalau suka, boleh juga gantikan dengan minyak bijan. Aroma dia pun sedap dan tambah nilai khasiat. Siap. Menu sihat dan mudah, rangup di luar, segar di dalam. Sampai sini saja untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi dalam video seterusnya.